Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Yunus bin Kamaruddin, Mudir Mahat Tahfiz Al-Khalidi Ulu yang Baru Selangor, menyampaikan satu undangan untuk kita sama-sama berinfak membantu untuk kami menyiapkan menaik taraf masjid Tahfiz. Yang pertamanya, dinding tiang-tiang ni kami akan pasang batu bata dan ada tingkap ataupun daripada kaca di seluruh keliling bahagian bawah ni supaya kami dapat menyempurnakannya dengan lebih sempurna, dapat menggunakannya dengan lebih sempurna, dan untuk mengelakkan daripada serangan monyet. Kerana sekitar sini, keliling kami ni hutan, terlampau banyak monyet, jadi banyak kali kerap berlaku kerosakan kipas dan sebagainya. Dan yang keduanya, kami akan membesarkan ruang solat perempuan untuk memberi lebih keselesaan. Jadi mudah-mudahan dengan rezeki yang tuan-tuan infakkan tu ataupun melalui zakat, kami akan memanfaatkan untuk menyiapkan kerja-kerja menaik taraf masjid ini yang dianggarkan kosnya sekitar RM80,000 Malaysia. Jadi saya mendoakan tuan-tuan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjayakan perancangan kami ini untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.